bersama dengan Yaya kembali hari ini untuk Radio Visual Business di Langkawi FM di RTM. Yang pastinya untuk kali ini kita akan bawakan anda ke dalam kebun di Sungai Itau, Langkawi. Jadi kebun di mana? Kebun ini dinamakan Buluh dan Tebing. Yang mana kita akan bersama dengan pemiliknya, Puan Ros, untuk kelas masakan di kebun. Tu dia. Apa yang bezanya? Nantikan. Okey? Jom kita nak masak bersama dengan Puan Ros. Jom! Baik, sekarang ini kita telah pun bersama dengan pemilik Buluh dan Tebing yang merupakan kebun ya di Langkawi ini, yang mana memang sangat-sangat menarik tempat ini, memang cantik. Dan sekarang ini Puan Ros yang mana pemilik kebun ini, dan pastinya kita hari ini nak bersama dengan Puan Ros. Tadi dah ada masak-masak kerana kelas masakan yang mana diadakan di kebun ni yang pertama di Langkawi. Itu dia. Assalamualaikum Puan Ros. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi dalam keadaan sekarang ni pun dia ada hujan renyai-renyai kan, dan pastinya cuaca walaupun hujan tapi kita bersemangat juga nak bersama dengan Puan Ros, sebabnya hari ini dengan masakan yang ada depan kita ni, yang mana tadi depa masak sedap, bau pun dah menarik kan. Jadi Puan Ros, sebelum itu kita nak berkenalan dengan Puan Ros, yang mana mungkin Puan Ros boleh ceritakan Puan Ros ni berasal daripada mana, dan macam mana boleh timbul idea untuk mengadakan kelas masakan ni. Silakan. Saya ni berasal dari Kelantan sebenarnya, tapi saya duduk di KL. Jarang pun balik Kelantan. Lepas tu dari KL tu kita pergi ke, ada satu last year kita pergi Chiang Mai dengan my husband. Ikut dia untuk Bamboo World Festival kat sana. Lepas tu ada kita masukkan agenda untuk kelas memasak. So kita cari partisipan kita buat, kita pergi memasak dekat sana. Lepas tu bila balik tu, I dengan partner cakap, why not kita buka cooking school, sebab the farm is nice, kan? And then dah ada bamboo building. So kita buat aja, kita start aja. You know? Begitu. So itulah, kalau kita tak start, tak ada orang yang akan start, you know, dekat sini. Dan kita pun turis ramai dekat sini yang selalu suka yang memasak lah. So salah satu aktivitinya memasak lah. Itu dia. Dan kelas masakan yang diadakan di kebun ni juga makanan Melayu. Tapi kita punya orang kata apa, pelancong kebanyakannya memang dia memang suka masakan Melayu. Pelancong macam dari luar negara yang macam Mak Saleh. Semua pelanggan saya semua Mak Saleh. Kebanyakannya lah, tak ada Malaysia dia tak datang belajar bayar untuk masak apa semua ni kan. So itulah. So saya pun masa nak buat menu untuk masakan untuk flyers ni, saya duk fikir apa menu yang saya nak buat. So saya came down with nak masak, nak pilih resepi yang betul-betul autentik Melayu, Malaysian. So itulah timbulnya sayur campur lemak, sup ayam, ayam kunyit, ayam masak kunyit, goreng kunyit. Dan so banyak lagi lah, a few lagi menu pun cantik. So Mak Saleh dia suka. And then masakan ni memang cepat nak masak. Betul. Tidak ambil masa lama. Lepas tu I think ingredient pun senang dia dapat dari sana. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi kan, Puan bersama dengan ada orang kata apa, Mak Saleh juga yang sama-sama memasak dengan Puan. Dan juga seorang lagi wanita bersama, dan pastinya masakan ni disediakan bahan-bahan oleh Puan sendiri. Dan saya dapat tahu yang mana sayur-sayur yang disediakan juga adalah dari segar. Kebun sendiri. Dari organik, kebun organik kita lah. Kita tak guna pesticide ke apa untuk baja-baja kita, sembuh racun ke, tak ada. This is 100% organic. Lepas tu kita buat kompos baja sendiri untuk tanaman tu lah. Okey, Puan, saya ada juga tonton video-video kelas masakan Puan dekat media sosial, dan ramai pelancong asing. Dan juga masalah dia pun suka belajar kan. Tapi adakah mereka juga suka orang kata apa, bercucuk tanam macam Puan buat ni? Ada tak? Ya, ada. Kebanyakannya memang suka.
Sebab kita ada 2 session. Okey. Kalau session pagi tu kita bawa dia pergi ke market tour. Ya. So dia akan tengok fresh ikan-ikan dengan sayur segar. Macam dia sukalah, seronok tengok benda-benda tu yang ikan yang tak pernah tengok semua kan. So betul. lepas balik sini masak. Lepas tu sesi petang pula dia orang kena sampai aja kita bawa pergi farm tour sebab pagi tengah hari market dah tutup. Ya, ya. So kita buat petang pergi ke farm. So dia orang seronok lah because dia are all macam into organic farming and organic food kan, vegetable semua. Betul. Itulah, so dia suka. Dan dia tadi suka. pun masa kami melawat kebun, memang kita tengok banyaklah kan orang kata apa, pokok-pokok ataupun ulam-ulam pun ada. Yang memang kebun segar. ulam pun ada. Memang menarik. Okey. Jadi berapa lama dah Puan buat kelas ni sebenarnya? Sekarang ni masuk 6 bulan dah. 6 bulan. Okey. 6 bulan. Baru lagi. So jadi orang masih mencari-cari, masih ramai yang belum tahu lagi. Ya, okey. Tapi kita ni banyak dalam social media dah. Betul. So senang nak cari. Google aja keluar Langkawi Cooking School. Ya, betul tu kan. Dan pelancong-pelancong tu pula yang pernah menyertai lah kelas Puan, datangnya daripada mana? Datang dari kebanyakannya European. European. Ada juga dari India, dari China, Japan. Wow. Tapi jarang, but mostly European. American pun ada, jauh tu nak datang. Ya, betul. Sebab apa ni, European ni pun suka makanan Malaysia. Suka, memang suka. Sebab apa? Especially from Netherlands kan. Dia orang kan influence, ada Indonesian influence juga. So betul. Senang, dia orang suka sangat rendang, masak rendang. Dan kita pun bertuah ya di Langkawi ni sebagai salah satu pusat pelancongan betul. yang sangat besar dan pastinya memang sangat menarik lah kan apabila pelancong yang turut serta lah untuk masak kan dengan kita sekali kan. Lepas tu kita pun kena bercakap dengan dia. Kita kena cari topik, cakap selalu layan dia kan. Dia sukalah. They are very friendly people. Okey. Jadi okey, Puan nak tahu juga kan antara menu-menu yang selain daripada 3 menu depan kita ni, apa lagi menu yang lain yang Puan selalu masak? Selalu ajar pelancong kita masak. Bila pelancong tu sampai, kita masak sate dulu dengan kuah kacang. Okey, so masak tu grill semua dengan charcoal lah, dengan arang semua autentik. Lepas tu bila dah siap tu dia makan. The starter. Yang starter tu semua kena participate, tak boleh pilih. Tadi yang menu kedua tu dia kena pilih antara turmeric chicken, satu lagi mi goreng, lepas tu bertiganya rendang. Tapi yang paling popular is rendang. Wah, mestilah kan rendang. Lepas tu yang second kategori pula, yang sup-sup tu dia kena pilih antara salah satu dari antara ni sayur campur lemak, sup ayam dengan lemak labu. So semua dia orang punya favourite. But yang paling favourite tu of course rendang. Rendang everybody's favourite. Betul. Kalau dulu kita selalu makan rendang masa musim perayaan saja. Masa hari raya, hari raya haji. Tapi sekarang ni rendang ni macam dah memang jadi kita punya salah satu menu utama. Betul. Kita kena cakaplah kat dia buat rendang ni bukan this one is a demo cooking. So sekejap aja masak, tapi bila balik rumah masak one day before and slow cooker. Kalau you ada slow cooker, just masuk slow cooker. Kita kena explain all that, you know. Dan ada tak di kalangan pelancong ni juga yang mengalami masalah macam contoh lain, bila nak makan je pedas tak boleh. Masam sangat tak boleh. Adalah dia punya ada gluten free lah semua. Ada, tapi sebelum masak tu kita tanya dulu the level of spiciness dia. Baru kita masukkan cili. So dia orang, kalau dia kata medium kita tahu dah satu sudu je kita masuk. Tapi but we still need cili tu sebab for the flavor, for the color. Betul. Memang mustahak cili. Kalau tak ada cili dia bakal very pale aja kan. Masakan tu
tak nampak cantik. Kan. Jadi itulah orang kata apa, masakan Malaysia. Memang pilihan lah sebenarnya kepada pelancong-pelancong kita. Yang mana luar negara, dalam negara sendiri pun kadang-kadang datang pun ada yang mencari. Mungkin masih baru kan. Okey, tapi kita harap selepas ini akan ada lagi lah. Orang kata apa, pelancong Malaysia pula yang bersama dengan puan juga. Mana tahu kan. InsyaAllah. Di Langkawi sendiri mungkinlah kan yang nak belajar apa semua. Sebab menu yang I pilih ni dia tak ada orang kata pengaruh dari masakan Cina, masakan India, Indonesia, Thailand, tak ada. Ni autentik kita punya masakan. Itu yang I am very proud to present to them. Okey. Kalau macam contoh yang dah orang kata apa biasa di dapur lah kan. Kalau generasi-generasi yang terlebih dahulu tu orang kata apa macam Gen Y sebelum tu apa semua banyaklah yang didedahkan. Sekarang ni Gen Z pun rasanya kurang juga dengan masakan-masakan biasa, masakan-masakan di rumah. Jadi kalau perlu mereka nak belajar pun boleh belajar dengan puan. Boleh. Kan? Boleh. Okey. Jadi selamalah puan buat kelas ni dalam 6 bulan lah kan. Okey, apa pengalaman puan yang orang kata paling manis lah? Puan ingat sampai sekarang ni kan? Paling manis tu tak adalah apa ni. Ada couple dari Netherlands ingat. Muda lagi couplenya 22 tahun, 21. Dia datang sini masak, kita layan dia, borak dengan dia, gelak dengan dia. Lepas tu akhir sekali nak balik dia bagi RM50. So semua tips. Kata tak payah, this is our job. So tak apalah, kita tak ambil pun nanti dia kecil hati kan. So kita ambil lah, itu je lah. Kita tak expect something macam tu kan. Betul, kita pun tak mengharapkan sesuatu yang lebih kan. Sebab orang kata apa, cukup dengan apa yang puan dah deliver, puan dah bagi servis yang terbaik kepada mereka, itu dah cukup orang kata apa, membahagiakan lah. Tapi satu kenangan yang manis juga. Betul, kenangan dia. manis. Sebabnya kalau kita tengok kan di Langkawi sendiri, selalunya kelas-kelas masakan ni dekat hotel-hotel je. Betul, dekat hotel. Tapi bila dekat hotel ni dia mungkin dia punya harga tu agak tinggi lagi lah. Cumanya di sini kalau orang lain, orang luar yang nak dapatkan kata apa, nak tahu lebih lanjut lah tentang cooking class ni, kelas masakan di kebun ni. Jadi puan mungkin boleh kongsikan puan punya kata apa, nombor untuk dihubungi. Dia you just Google Langkawi Cooking School dekat Google ataupun Facebook, Instagram, TikTok, semua ada. So kalau Google, it will take you to yang kita punya website. So reservation semua dekat situ. You contact the reservation, semua there. So senang. jadinya boleh type search aja. Search cooking class Langkawi Cooking School. Langkawi Cooking School. Itu dia. Dan sekarang ni bukan hanya orang kata apa dengan masakan yang sedap yang depan kita ni sekarang, suasana pun sangat-sangat berbeza kali ni. Kita bawakan suasana yang tenang untuk anda semua yang nak merasai kan, nak datang ke sini. Dia perjalanan dia agak mencabar sikit, tetapi bila sampai je lain. Perasaan dia macam hilang segala penat, lelah. Begitu. Guest I semua suka datang sini. I don't want to go back. I want to stay here. Okey, dan yang paling penting sebenarnya masakan-masakan yang disediakan ni di orang kata apa, ulam, sayur dan juga ada, saya tengok tadi ada bela ayam Ada ayam. Ayam tu ada telur semua kita guna untuk goreng mi lah. Nampak tu, memang betul-betul organik. Memang kita guna apa yang ada. And then sayur pun apa yang ada masa tu lah. Kita guna untuk masak lemak. Okey. Jadi itu dia perkongsian yang mana memang sangat-sangat menarik orang kata. Sebab orang kata macam memasak ni sebenarnya dia datang dari hati. Bila masak kena dengan penuh kasih sayang, memang makanan tu nampak saja pun dah sedap. Kan. Okey. Jadi mungkinlah kita nak dengar jugalah kan orang kata apa, harapan puan lah kan untuk orang kata apa, masa akan datang mengenai cooking class ni. Okey, harapan kita tu kita memanglah nak majukan lagi, nak suruh the world know about us kat sini kan. Lepas tu kita nak expand lagi, nak buat
banyak lagi lah kat sini. Okey. Sebab ni kita punya bamboo structure very simple bamboo structure. Aha, ya. So kita nak buat jambatan buluh lagi dekat sini, Wow. across sana. Okey. Sana belakang tu kita nak buat building bambu yang besar untuk 2 station. 2 tempat masak 10-10. So dengan ni 30. So nanti menarik. in the future kita boleh cater untuk ramai lagi lah. Kalau kita tengok pun sekarang ni bambu yang mana apa orang panggil buluh lah kan, buluh buluh dalam Sebab tu kita bagi macam nama dangau pada buluh macam- and tebing. buluh dan tebing. Ya, betul. Buluh dan tebing tu macam buluh dan aur dan tebing. Ya, Aur dan bagi tebing. aur dan tebing. Dia merupakan Ya. perumpamaan, Perumpamaan. Melayu. Itu dia. Okey, jadi itu dia perkongsian daripada Puan Rose yang mana kali ini kita bawakan anda makan juga di orang kata apa tepi sungai. Sangat Tepi menarik pond. di kebun ni buluh dan tebing, dan pastikan anda kalau yang nak tahu dengan lebih lanjut Google saja. Google Langkawi saja. Cooking School. Langkawi Cooking School. Itu dia. Jadi terima kasih Puan Rose. Dan Sama-sama. kita doakanlah semoga Langkawi Cooking School ni akan lebih maju ke depan. Nanti you. lebih banyak dapat Amin. tempahan Amin. dan lagi banyak pelancong-pelancong kita. InsyaAllah. Dan kita menantikan komen-komen yang baik daripada mereka. Masya-Allah. Okey. Bye. Terima kasih.